Rasuah merupakan satu fenomena global yang berentasi sempadan geografi, budaya dan sistem politik, memberi impak besar terhadap kestabilan sosial, ekonomi dan moral sesebuah masyarakat. Dalam konteks etika, rasuah adalah perbuatan yang jelas bertentangan dengan prinsip kejujuran, keadilan dan tanggungjawab yang menjadi asas kepada kelangsungan sesuatu peradaban. Amalan rasuah merangkum berbagai bentuk seperti penyelewengan kuasa, penyalahgunaan jawatan dan pemberian rasuah untuk mendapatkan kelebihan tidak sah yang akhirnya merosakkan integriti individu dan institusi. Kesannya bukan sahaja melemahkan sistem pentadbiran dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi, malah menghalang kemajuan terpadu melalui ketidakadilan sosial dan ketidaksamaan ekonomi. Oleh itu, memahami isu rasuah daripada perspektif etika adalah penting untuk menilai bagaimana perbuatan ini menjejaskan asas peradaban manusia serta mencari jalan penyelesaian yang holistik dan berkesan. Walaupun masyarakat sedar bahawa rasuah adalah salah, wujud sikap toleransi terhadap rasuah kecil yang akhirnya menyumbang kepada normalisasi budaya rasuah. Antara faktor yang mendorong berlakunya rasuah termasuk tekanan hidup, gaya hidup mewah, kelemahan penguatkuasaan undang-undang, dan ketidaksamaan ekonomi. Apabila perbuatan rasuah tidak ditangani secara tegas, ia membuka ruang kepada lebih ramai individu untuk terlibat. Kesannya, rasuah bukan sahaja menggugat integriti institusi dan kepercayaan rakyat terhadap kepimpinan, malah turut menjejaskan pembangunan negara serta nilai dan peradaban masyarakat. Kajian ini merangkumi 3 objektif utama. Pertama ialah menganalisis isu rasuah dari sudut pandang etika dan moral masyarakat. Kedua ialah mengenal pasti faktor yang mempengaruhi kecenderungan individu untuk terlibat dengan rasuah. Ketiga ialah mengkaji kesan rasuah terhadap peradaban, pembangunan negara dan masyarakat. Hello? Hello? Weh Syah, aku nak tahu tak? Aku gagal JPJ tu. Sumpah lah, macam mana boleh gagal? Aku malas tu nak repeat. Ayah kau ni kan pegawai JPJ kan? Kau suruh ayah kau luluskan aku. Kau biar betul tu. Nanti aku bayar lah. Anak lah aku, kau tak rasa ke kalau kau bayar aku ni sebahagian daripada rasuah? Tak ada. Kalau kau diam-diam, tak adalah rasuah. Kau ni janganlah, tak naklah aku terima benda-benda macam tu. Lah, kau kan kawan aku. Kau repeat je lah, tak naklah aku. Aku tak nak bersubahat dengan kau. Nanti aku bayar. Kau nak berapa? Tak nak, aku tak nak. Dah lah, bye. Aku nak buat kerja. Mira, tadi awak tengok tak berita TV3 tadi? Alamak, saya tadi dekat luar lah. Kenapa Tia? Apa salah apa? Awak kenal tak Datuk Azman tu yang founder Sambal Tempe? Kenal, kenapa? Dia masuk berita weh sebab makan rasuah. Ya betul, betul ke Tia? Betul? Lepas tu dia kena tangkap ke? Ke macam mana? Yelah tu, I rasa dia kena gari tangan dia kan? Aduh, sambal tempe dia dah sedap. Itu yang kau fikir? Dia yang beri rasuah ke atau dia terima rasuah? Beri ke, terima ke, tetap salah. Lah, betul juga. Tapi kenapalah dia pilih rasuah kan? Dia dah kaya kan? Entahlah, kesian keluarga dia. Mesti malu kan? Nak macam mana kalau dah tu pilihan dia? Kau dengar tak cerita pasal pegawai tu yang ambil rasuah tu? Yelah, aku dengar juga. Katanya nak cepat kaya. Itulah. Gaji dah elok, tapi still cari jalan yang haram. Biasalah, diorang ni dia jenis tak sabar nak hidup mewah, nak ada kereta besar, tapi tak nak guna cara halal. Betul tu, aku setuju. Kadang-kadang tekanan gaya hidup seseorang itu yang membuatkan dia ambil jalan risiko macam tu. Tapi tetap salah Ali. Duit tu duit haram. Nanti kalau kena tangkap, masa depan pun tak jadi apa-apa nanti. Perspektif etika. Rasuah merupakan satu bentuk pelanggaran serius terhadap prinsip etika sama ada dalam konteks agama, profesional atau kemanusiaan. Dari sudut etika pertama, tidak adil dan tidak bermoral. Rasuah menafikan hak individu yang layak
dan memberi kelebihan kepada pihak yang menyalahgunakan kuasa atau kekayaan. Kedua, mengkhianati nama. Individu yang terlibat dalam rasuah sering diberi tanggungjawab atau kuasa tertentu yang seharusnya digunakan untuk kebaikan masyarakat bukan untuk kepentingan peribadi. Ketiga, merosakkan integriti peribadi dan institusi. Etika menuntut kejujuran, ketulusan, dan keadilan. Rasuah melanggar semua prinsip ini dan menjadi nilai moral sebagai balan dagangan. Kesan terhadap perlawanan. Rasuah bukan sahaja memberi kesan kepada individu atau organisasi, tetapi boleh menunjukkan asas sesebuah perlawanan. Pertama, kerosakan sistem sosial dan ekonomi. Rasuah melemahkan sistem keadilan, mengganggu pasaran bebas, dan meningkatkan ketidaksamaan ekonomi. Kedua, ketidakpercayaan rakyat. Apabila rasuah merusak masyarakat hilang kepercayaan terhadap pemimpin dan institusi yang akhirnya melemahkan persatuan dan kestabilan negara. Ketiga, kemerosakan nilai dan budaya. Peradaban yang maju dibina atas asas nilai murni seperti keadilan, amanah, dan integriti. Rasuah merosakkan nilai ini dan berorong kepada budaya materialistik dan individualistik yang berbahaya. Keempat, halangan kepada persatuan. Negara yang tinggi kadar rasuahnya sering tertinggi dalam aspek pembangunan kerana sumber negara disalahgunakan dan tidak sampai kepada golongan yang memerlukan. Kesimpulannya, rasuah bukan sekadar jenayah ekonomi tetapi ancaman etika dan budaya yang boleh menghancurkan sesebuah masyarakat dari dalam. Oleh itu, pencegahan rasuah bukan hanya tugas undang-undang tetapi juga satu tuntutan moral dan tanggungjawab bersama dalam membina peradaban yang adil, terus dan berdaya maju.